Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, berbagai inisiatif dalam produk pelancongan yang baru dan telah dan bakal dilaksanakan bagi menggamit tumpuan pelancong baik di peringkat domestik maupun antarabangsa sebagai persediaan menyambut Hari Pelancongan Sedunia dan Hari Persidangan Forum Pelancongan Sedunia yang diadakan pada bulan September ini, serta insya-Allah kita akan menjadi tuan rumah Majlis Pelancaran Tahun Melawat Malaysia 2026. Mana lagi? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk memilih Melaka menjadi tumpuan dunia bukan perkara mudah dan bukan perkara murah. Saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pelancongan kerana bersungguh-sungguh membawa Melaka ke pesada dunia dengan mempromosikan keistimewaan yang ada pada Melaka. Apa yang istimewa ada di Melaka selain kita menjadi bandar raya UNESCO? Yang istimewa pada Melaka, saya ada anda semua di hadapan saya yang menyokong usaha yang dibuat oleh kerajaan.